Anda pernah terfikir tak macam mana sebenarnya dapur di sebuah prasekolah tu diuruskan setiap hari? Daripada nak pastikan semuanya bersih sampailah ke urusan stok bahan mentah, ia sebenarnya satu tugas yang besar. Nah, hari ini kita akan lihat bagaimana satu sistem digital yang dinamakan e-Dapur Tunas Madani berjaya mengubah cara kerja yang boleh kata agak kelam kabut secara manual ni kepada satu sistem yang jauh lebih jelas dan teratur. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, jom kita fahamkan dulu apa masalahnya. Dulu, sebelum ada teknologi macam ni, pengurusan dapur prasekolah banyak bergantung pada cara lama. Kita bercakap tentang borang-borang kertas yang perlu diisi, fail-fail yang tebal dan buku log yang kena ditulis dengan tangan setiap hari. Inilah soalan yang paling penting, kan? Sebab bila kita uruskan makanan untuk kanak-kanak, tak boleh ada sebarang kesilapan. Kebersihan dan keselamatan tu dah tentulah nombor satu. Tapi persoalannya, dengan sistem manual yang bergantung pada kertas, adakah kita betul-betul dapat pantau semua ini dengan berkesan? Cuba kita bayangkan, kelemahan sistem yang lama ni. Rekod tak berpusat, maksudnya fail kebersihan mungkin ada dekat satu rak. Rekod stok pula dalam fail lain di rak yang lain. Pening kepala nak cari. Lepas tu, dokumen-dokumen ni ada risiko hilang atau rosak. Ini menjadikan pemantauan secara berterusan tu hampir mustahil. Dan bila tiba masanya nak buat laporan, prosesnya bukan saja makan masa yang lama, tapi rumusan yang dibuat pun mungkin tak berapa tepat. Jadi, untuk mengatasi semua cabaran ni, satu penyelesaian digital telah diperkenalkan. Inilah dia, e-Dapur Tunas Madani. Satu langkah besar ke hadapan dalam dunia pengurusan prasekolah. Jadi apa sebenarnya sistem e-Dapur ni? Senang cerita, ia adalah satu platform digital yang kumpulkan semua benda berkaitan pengurusan dapur dalam satu tempat. Tujuannya mudah je, nak jadikan semua urusan lebih cekap, lebih telus dan yang paling penting, lebih mudah diurus. Sistem ni direka dengan beberapa matlamat yang sangat jelas. Pertama sekali, ia memudahkan kerja mengisi senarai semak atau checklist kebersihan dan keselamatan secara online. Dah tak perlu lagi borang kertas. Kedua, ia membantu memantau stok bahan mentah dengan lebih sistematik. Dan yang paling best, ia boleh hasilkan rumusan secara automatik, sama ada mingguan atau bulanan, dan paparkan semua maklumat penting dalam satu dashboard yang senang dilihat. Baiklah, bunyinya memang hebat. Tapi, macam mana sebenarnya ia berfungsi? Siapa yang gunakannya? Dan apa komponen-komponen utama dalam sistem ni? Jom kita tengok dengan lebih dekat. Okey, sistem e-Dapur ni dibina berasaskan 4 modul utama. Ia sengaja dipecahkan supaya lebih teratur. Ada modul untuk checklist kebersihan, satu lagi untuk checklist keselamatan dan juga modul khas untuk rekod stok bahan mentah. Modul yang terakhir iaitu dashboard dan rumusan berfungsi untuk kumpulkan semua data dari modul-modul lain dan paparkan dalam bentuk yang mudah difahami. Yang menariknya, sistem ni ada peranan pengguna yang berbeza, macam ada lapisan kelulusan. Pembantu pengurusan murid atau PPM, mereka inilah yang akan masukkan data harian ke dalam sistem. Kemudian, guru prasekolah pula akan bertindak sebagai penyemak untuk pastikan semua data yang dimasukkan tu betul dan lengkap. Akhir sekali, ketua jabatan akan jadi pengesah yang akan beri kelulusan terakhir. Struktur macam ni mewujudkan satu proses semak dan imbang yang sangat kemas. Sekarang, mari kita lihat pula bagaimana perjalanan data di dalam sistem ini. Ia bukan setakat masukkan data, tapi tentang bagaimana data itu disahkan langkah demi langkah dan akhirnya dipaparkan untuk membantu membuat keputusan. Aliran kerjanya sangat teratur. Ia bermula dengan PPM yang memasukkan data harian. Rekod itu kemudian dihantar untuk disemak oleh guru prasekolah. Selepas guru itu semak dan berpuas hati, barulah rekod itu akan diserahkan kepada ketua jabatan untuk pengesahan akhir. Hanya selepas melalui ketiga-tiga peringkat ni, barulah data tersebut akan muncul di dashboard utama. Ini memastikan setiap maklumat yang kita lihat adalah tepat dan telah disahkan. Jadi, apa untungnya bila kita beralih kepada sistem digital macam ni? Apakah perubahan ketara yang boleh kita nampak? Ini bahagian yang paling penting. Perbezaannya macam langit dengan bumi. Sistem manual dengan rekod bertulis yang berterabur di merata tempat kini digantikan dengan pangkalan data berpusat yang selamat dan tersusun. Laporan yang dulunya lambat dan leceh nak dibuat, sekarang boleh dijana secara automatik dan serta-merta. Dan yang paling penting, pemantauan kini boleh dibuat secara berterusan pada bila-bila masa, bukan lagi secara berkala. Ini satu lonjakan kecekapan yang sangat besar. Dan semua proses dan data yang canggih ini akhirnya dirumuskan menjadi satu benda yang paling berguna, sebuah dashboard visual.
Boleh bayangkan ia macam pusat kawalan yang membolehkan pentadbir melihat gambaran keseluruhan operasi dapur dengan hanya sekali pandang. Cepat dan mudah. Dekat dashboard ni, pengguna boleh terus nampak tahap kebersihan dan keselamatan terkini, boleh tahu status setiap rekod sama ada masih draft, dah disemak atau dah pun disahkan. Dan yang ni best, sistem boleh bagi amaran kalau stok bahan mentah dah nak habis. Semua maklumat ni dipaparkan dalam bentuk graf dan laporan ringkas yang senang faham. Memang praktikal. Jadi, kalau kita nak rumuskan, manfaat utamanya memang jelas. Pertama, kecakapan dan ketelusan meningkat secara mendadak. Kedua, proses penyediaan laporan menjadi jauh lebih pantas. Ketiga, bila tiba masa untuk audit, semua rekod dah tersedia dan mudah untuk dirujuk. Dan secara keseluruhannya, sistem seperti ini menyokong agenda pendigitalan dalam pengurusan institusi pendidikan. Ini membawa kita kepada satu persoalan yang lebih besar untuk kita fikirkan. Kalau sistem digital boleh merevolusionarisirkan sesuatu yang nampak kecil seperti pengurusan dapur prasekolah, cuba bayangkan potensinya untuk bahagian-bahagian lain dalam pengurusan sekolah. Adakah kita sebenarnya sedang melihat satu model untuk masa depan? Itu adalah sesuatu yang wajar kita pertimbangkan bersama.